Okey, derasnya ya Allah. Deras. Hei, mana tu? Okey, lagi seorang. Lagi. Ujung macam tu lah. Tengok dekat west, sejam je perjalanan, 45 minit macam tu. Dalam pukul 5 petang dah sampai insyaAllah. Seronok kan Fan dengan Zikri nak mandi sungai? Seronok Kita pergi mandi sungai mana? Uliam. Okey, jom. Tengok Zikri jalan petang macam ni. Petang macam ni, orang balik kerja, game sikit. Tapi tak lewat sangat lah sebab jalan dia lancar walaupun jam macam ni. Tapi mendung tu yang risau tu tengok kan? Okay, kita singgah isi minyak dulu sebab minyak pun dah nak habis. Tengok. Okay, kita singgah isi minyak kat sini. Bahagian Uluyam sana nampak cerah kan? Terang kan? InsyaAllah kat sana tak hujan. Cuma dekat KL je hujan. Alhamdulillah kita sudah pun sampai dekat area Bukit Seri Gombak. Bukit ni memang tinggi ya. Feel naik bukit ni. Rasa macam naik genting yang ada dekat Gombak ni. Nampak gunung kat sana tu. Nampak macam ada berkabus sikit kan? Berkabus sikit daripada atas Bukit Seri Gombak ni. Nampak kat sana. Lalu kawasan perumahan, kawasan kampung orang kat sini. Sebab jalan yang kat depan tu mesti jam. Sebab tu kita lalu ikut sini. Ni sekolah. Sekolah dia. Sekolah SMK Sungai Kertas. Cantiknya pemandangan daripada sini Zikri. Gunung-gunung tu. Cantik betul. Kalau pagi-pagi mesti berkabus kan pemandangan dia. Lagi 5 minit kita nak sampai dekat sungai tu. Okey, akhirnya sampai juga kita di Hutan Warisan Diraja Selangor. Kita masuk ke sini. Ni Taman Eco Rimba Sungai Tua. Time-time ni memang tak ramai orang lah. Boleh pilih kat mana tempat yang kita nak. Parking banyak kosong. Encik, Assalamualaikum. Kerja sini? Kerja sini ke? Ya, kedai sini. Okey Encik. Tak ramai orang lah Fan. Tak ramai orang sangat. Seronok lah tadi. Boleh pilih-pilih tempat. Kalau hujung minggu ramai ni, tak ada tempat langsung. Cantiknya. Tapi awan macam mendung je, tapi tak hujan. Dia okey lah sekarang ni. Sini ke Irfan? Sini kot pergi kemah sana. Pondok tu. Jom kita. Ni sungai dia. Sungai dia ni. Sedap ni mandi sejuk-sejuk ni. Kat sini je kita letak barang. Tak payah bumbung lah. Lagipun tak hujan. Boleh lah ni letak barang sekejap je. Sekarang pun dah pukul 5.20. Boleh lah mandi sejam lebih. Dekat 2 jam. Lepas tu boleh balik. Tapi memang tak ramai orang ya. Kalau bukan hari Sabtu dan Ahad. Nampak banyak pondok-pondok kosong. Tapi kalau Sabtu Ahad penuh, ada tempat. Sonok ni. Tak sabar mandi. Tukar baju tu. Sejuk. Mana ayah? Mana? Tu. Tu ayah. Tapi kenapa muka awak lain Muka dia lain. Mata dia warna coklat. Pakai contact lens Sejuk ya Allah. Lama tak ni sungai ni, sejuk ni. Air dia dah lah. Apa dia? Ketas, air dia. Dalam tu. Dalam.
derasnya ya Allah. Deras. Hei, mana tu? Tahan, tahan. Deras sangat air dia. Deras. Tu Kak Cik, kena Kak Cik ni. Anyut, anyut, anyut. Tahan, tahan, tahan. Acik tu tahan. Air dia deras tu. Tapi kalau dia air dia tak hujan, lagi kena cetek lagi sikit ni, sebab mungkin kat hulu tu hujan, kena hati-hati. Okey. Deras tu, baik-baik. Irfan. Bye bye. Deras. Air dia laju betul. Laju. Dah nampak matahari, alhamdulillah. Kalau nampak matahari, maknanya tak jadi hujan. Batu dia licin. Baik-baik, batu dia licin, takut tergelincir. Sejuk betul air dia. Sejuk. Sejuk sangat. Aduh. Hanyut, hanyut, hanyut. Hanyut. Nasib baik sangkut kat sini. Selamat, selamat. Okey, hanyut. Hai. Kuatkan air dia? Bye bye. Bye bye. Kuatkan air dia. Sana, sana. Bye lagi ujung. Tapi jangan sampai kat sana. Kat sana tu macam bahaya. Batu dia macam lagi laju kat sana. Tapi sejuk tau air dia. Tu yang best tu. Kalau keluar terasa sejuk. Tapi kalau kat dalam air tu kita rasa macam biasa je. Tak elok kalau mandi. Petang-petang sini pun masih ada orang datang lagi. Taklah ramai, tapi adalah 2-3 orang yang datang. Hari ni sebenarnya hari Jumaat. Tadi kita orang pun dah gerak pukul 4 petang daripada rumah. Ingatkan tak ada orang, tapi ramai juga. Tu yang seronok jugalah bila nampak ramai orang. Sebenarnya kalau pergi Sabtu Ahad lagi ramai sebenarnya. Sampai tak ada tempat duduk. Berebut-rebut kalau nak datang Sabtu Ahad, kena datang awal pagi. Seawal pukul 7.30 pagi mesti dah sampai. Kalau tak ada tempat. Tadi masa isi minyak sempat beli jajan-jajan. Lepas mandi mesti sejuk. Beli keropok, beli roti, air putih. Tapi sebenarnya ada air manis ada dalam beg ni, air dia. Nah, Fan. Nah, nak makan? Makan tak? Ambil lah. Mesti lapar kan? Zikri? Zikri, tak nak? Tuh. Ada cacos, ada twisties. Nak buka? Dah Bapak buka? Ni Bapak buka. Dah buka. Sejuk ah. Lepas ni terjun lagi. Isi tenaga bagi panas dulu kan. Okey, sejuk air dia. Tapi mandi kat tepi-tepi je. Mandi, ayalah jangan pergi tengah-tengah sangat. Mandi tepi-tepi je. Kopok dia sedap tak? Cacos eh. Sebab ni yang cacos cheese. Mana? Duduk sini. Mana? Banyak semut dah. Semut ni, besar-besar semut dia. Tengok. Ada semut. Hati-hati ni kalau gigit ni, semut ni. Oi, seminggu bekat tak hilang ni. Semut dia besar-besar. Betul-betul kat tepi tempat kita orang duduk ni. Kat sini. Tapi dia tak kacau kita orang lah. Cuma dia berjalan kat tepi-tepi ni je. Jalan tepi-tepi ni, tebing-tebing. Besarnya seekor ni. Ini dia punya permaisuri ke? Besar sangat. Banding yang lain-lain ni kecil-kecil je. Dia kecil-kecil je. Dia besar. Permaisuri dia kot. Permaisuri dia keluar petang-petang. Jalan-jalan dulu, tengok pemandangan kat sini. Ada tikar kat sini. Dia orang tinggalkan. Mana Zikri dengan Irfan tadi? Kat sana ke? Dah kat sana dah dia orang. Ramai juga. Sini pun ada orang tengah kemah-kemah dekat bawah pokok ni. Zikri dengan Irfan kat sana dah rupanya. Kat sini boleh BBQ. Tapi kalau nak BBQ tempat macam ni, kena datang awal-awal. Kalau hari Sabtu Ahad, kalau tak ada tempat. Biasanya orang dah booking.
Bukan booking maksudnya dah bayar, maksudnya orang dah chop tempat tu dulu. Air dia sedang-sedang lah untuk mandi. Tapi air dia memang jernih, hijau. Memang sejuk time sini. Oh, ada pokok rotan ni. Oh, pokok rotan ni. Rotan. Ni rotan ni. Panjang menjela sampai sana rotan dia. Pokok rotan ni. Pokok rotan lah orang panggil. Tak tahu nak sebut macam mana. Yang saya tahu rotan. Oi, deras air dia. Sebelah tua ni besar air dia. Betul lah. Congkak tak besar macam ni. Kan, congkak tak besar. Sungai tua ni besar Tapi kat hilir-hilir sana pun sama juga Ni jabatan hutan punya. Tu. Oh, ni jabatan hutannya kan. Congkak pun jabatan hutan tak? Maknanya ni kerajaan je lah kawasan ni yang ni. Tapi kalau air hujan bahaya mandi sini. Ya, betul sebab dia hulu kan. Deras. Bahaya mandi sini. Saya pakai slipper sebab tak tahan, kaki saya sakit kena batu. Pakai slipper tak rasa sakit bila pijak batu tu. Cuma bahaya sikit lah, licin. Tapi tapak kaki taklah sakit kalau pijak batu. Korang di mana? Tengok, ni diorang ramai kat sini. Licin kan? Licin kan? Deras kan air dia? Okay, nak explore tengok seberang sungai. Kita kat sebelah sana. So kita nak explore seberang sini. Sebelah sini kita tengok ada apa. Oh, kat sini best ni. Kalau dekat sebelah sana penuh, kat sini best ni. Campfire kat sini. Siap boleh panggang-panggang juga. Lepas tu dia ada kawasan yang cetek kat sini. Air yang cetek kat situ. Boleh mandi juga sini. Sini tak deras sangat. Dia kalau yang sebelah sini besar, deras air dia. Kat sebelah sini boleh juga untuk mandi. Cetek je. Kalau Sabtu Ahad penuh ni. Sampai sini penuh. Sampai sini penuh. Redup, panas. Lepas ni kalau pergi mandi sungai, saya akan bawa kasut yang Decathlon tu, yang kasut khas untuk dalam air je. Tak boleh sebab kalau mandi sungai ni batu dia kalau kita pijak tu tajam. Bukan boleh berenang pun air dia. Cuma kita boleh jalan-jalan macam tu je. Tapi dia deras, dia tak dalam kan? Dia tak dalam sangat. Kan? Sampai situ je. Baik-baik, jangan sampai ujung sana. Irfan, tak hanyut? Nak ke sini. Ingat nak hanyut tadi. Tunggu Zikri. Tunggu Zikri. Boleh ke jalan atas tu? Atas tu pula. Dekat situ. Boleh. Tapi dia tak dalam kan? Tak dalam kan? Sejuk ke? Sejuk. Sejuk sangat? Memang pun sejuk. Dah senja-senja macam ni. Dah petang pukul 6. Tapi KL maghrib pukul 7.15 ya. Pukul 6 ni kira masih santai-santai lagi lah. Kan? Kalau time pukul 6 ni biasa dekat rumah main apa? Main taman lah. Baru pukul 6. 6 tepat tu. Pukul 6 tepat. Ada masa lagi 1 jam. 7 tepat. 7 tepat kita gerak. Tak bergerak. Zikri. Berenang. Okey, cuba. Okey. Cuba. Okey, start sini sampai tak dekat yang sampai ke putih tu. Daripada sini sampai putih tu. Lawan arus. Okey. Okey. Cuba apa? Okey, sini okey. Lagi, Pak, lagi. Dapat kan? Sampai. Sampai sikit. Deras tu. Kalau nak belajar berenang untuk laju kat situ. Laju kalau boleh berenang. Okey, 1, 2, 3. Uyo, boleh oh. Boleh lah. Sampai sikit lah. Zikri try. Irfan boleh sampai sikit lah.
Boleh tipu kaki dekat tanah. Tak boleh lah tipu. Dia mesti badan terapung atas air. Boleh lah. Mesti terapung atas air. Kaki jangan kena dasar. Lawan arus. Tak boleh. Korang daripada mana? Dari Sentul. Sentul? Oh, dekat je lah. Berapa orang? 6 orang? 1, 2, 3, 4 lagi? Oh, mak dengan ayah. Oh, korang adik-beradik? Oh, semua adik-beradik lah. Oh, ingatkan kawan-kawan tadi. Adik-beradik. Cuti sekolah ke? Sekolah kat mana? Joget. Ha? Saya joget. Awak sekolah kat Joget? Awak? Dekat sama ni joget. Oh, sama tempat. Apa nama sekolah dia? SP joget. Oh, awak pun sama? Tak, saya lain. Oh, Saya dekat saya dekat Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Yang ni nombor 1, abang. Abang? Abang sekolah menengah? Oh, ini awak nombor 2. Saya nombor 3. Nombor 3. Awak? Nombor 4. Umur berapa? 8. Ni? 11. 11. Awak? 10. 10. Ni? Saya 13. Oh, 13. Kawan-kawan baru. Dia orang duduk Sentul. Dia orang duduk Sentul. Nama dia Zikri. Yang ni nama dia Ifan. Awak nama apa? Nabil. Nabil. Awak? Najmi. Ha? Najmi. Nazmi. Nabil, Nazmi, Naim. Naim. Nofal. Nofan. Nofal. Nofal. Semua berkumpul kat situ. Cukup muat ke batu tu tempat berkumpul? Cepat. 1, 2, 3. Apa tu? Zikri. Okey. Naim. Okey. Okey, lagi seorang. Nazmi. Uyuh, baju macam tu lah. Sampai hujung sana dia orang. Okey, kita jalan-jalan sikit, explore. Tengok kat sungai tua ni. Sini ada buat yang tak boleh dibuat tebang pokok, pasang kemah, maksudnya buat pondok lah tak boleh. Bawa binatang. Itu semua tak boleh. Okay, sini ada jembatan. Kita jalan kat jembatan ni. Tengok apa yang ada. Daripada atas ni boleh tengok kat bawah. Sini kat sini saya kata tadi tu yang daripada sana tempat kita mandi situ. Sebab tu saya bagi tahu anak saya jangan sampai sini. Sebab sini bahaya. Sebab batu dia besar-besar. Bahayalah. Kat sini pun ada sungai kecil sikit. Kat sana pun boleh mandi. Kita tadi duduk kat sana, dekat situ. Santai kawan. Nak roti durian. Tadi beli kat Shell ni roti durian. Susah jumpa roti durian Gardenia ni. Kadang-kadang ada satu tempat tak ada. Rasa sekejap. Bau dia, bau durian. Walaupun tak musim durian tapi boleh makan roti durian. Sedap. Isi dia macam ni. Sedap. Semua baju hitam lah korang. Tengok berapa jauh. Balik sana. Tak jauh pun. Berat ke? Tak jauh pun. Oh tu dia orang mula hanyut tu. Okey, Naim dulu. Nazmi. Awak tak hanyut. Dah sampai sini ada orang. Baik-baik, jangan sampai hujung sana. Okey, Ifan. Okey. Tak dalam kan? Sejuk ke? Okey, jiran kita dah balik dah. Dah kosong. Tadi diorang duduk sini. Di sebelahan dengan kita kat sini. Sekarang pun dah pukul 6.25. Tapi saya bagi tahu pukul 6.45 kita balik. Tengok Naim. Pergi ke sana dia. Baik-baik.
Dia ni macam ipan lah. Besar pun macam ipan juga. Lebih kurang. Kita rasa apa ombak dia? Ombak. Oi, siap boleh terapung tu. Boleh terapung dia. Dah. Kain basah letak dalam ni. Dalam ni kain basah semua. Semua orang dah siap nak balik lah. Sekarang pun dah pukul 6.50. Pergi kat sana tukar. Kat situ kering. Okey, dah habis perkemahan kita mandi di Sungai Tua Ulu Yam. Basuh kaki tu dulu. Okey, jom kita gerak. Jom. Sonok tak? Sonok. Nanti nak datang lagi? Okey, nanti kita datang lagi ramai-ramai. Tu kawan-kawan sana, dekat pondok sana. Kawan masih ada. Dia orang tengah tukar pakaian. Bye bye. Okay, jom kita balik. Okay. Luasnya parking. Ramai orang dah balik. Tu kereta kita, barang-barang kita. Okay, dah jom balik. Pagar pun dah tutup lah. Bagi dia air, bagi kau fikir, kau bagi dia kosong main. Bye. Okay bang, terima kasih bang. Assalamualaikum. Salam. Bye bang. Okay, time kita balik ke KL. Sekarang pun dah pukul 7.06. Sekejap lagi nak maghrib. So kita balik. Okay, insyaAllah nanti kita akan pergi ke Ulu Yam lagi lepas ni, ataupun ke sungai-sungai yang lain.